Manusia itu boleh berubah kalau dia sentiasa mendapat mana macam ni kan. Kalau macam environment kita menukar kita sebenarnya. Environment kita dapat menukar kita. Kita kata dulu masa muda kan kita macam memang kita dilahir-lahirkan sifat tu sifat api. Api memberontak aja. Memberontak habis. Lepas tu tiba-tiba satu ketika daripada kita ni duduk dengan mak kita kahwin, kita duduk dekat satu daerah itu kita tengok semua orang ni lemah lembut. Nak marah tak ada orang. Tak ada orang kau nak marah. Tak ada orang kau nak marah. Lepas tu kau tengok dia punya keadaan dia apa tu semua kan. Dapat membentuk balik kerana apa yang dia lihat, apa yang dia makan, apa yang dia minum tu kan membentuk diri dia. Badan kita kan snob. Percentage kan kita kan boleh berubah. Kan? Okey. Tetapi akan ada satu ketika sekiranya kita dah berubah dalam bentuk itu kan. Tapi kat dalam DNA kita tu api. Keluar api tu. Akan tu. Dia kan macam dia baik je kan. Rupanya dia tu dulu tu ada api kan. Tapi dia baik, dia memang baik je. Orang buat dia pada sekali, engkau meletup dia terperanjat semua orang. Memang ada macam tu. Tapi maknanya yang mengubah kita tu adalah environment kita, makanan kita, pasangan kita kan. Kalau apa ni kita, kalau macam kita ni, kalau kita tengok orang dekat Arab lah, kita tengok orang kat Arab. Sentiasa dia cakap macam nak berperang kan. Sebab keadaan dia macam tu kan. Cakap macam sentiasa macam dia nak berperang. Dia cakap, padahal dia nak cakap, kau tahu tak semalam hujan, kau tahu. Padahal dia cakap pasal hujan je kan. Tapi kita dengar, teruk je. Jadi komuniti dia akan macam tu kan. Tapi bila orang Arab tu ni nanti, katalah kan, dia pergi kat Kelantan. Kat Kelantan, orang Kelantan kan cakap ni slow-slow, betul-betul kan. Mau tak mau dia pun jadi macam tu kan. Dia macam nak cakap tu, dia kata, kenapa aku seorang ni cakap macam nak gaduh kan. Itu yang kita kata, pembentukan sahsiah diri kita ni kan boleh ditukar dengan apa environment kita, benda yang kita makan, pasangan kita dan apa yang kita lakukan.